Kembali lagi bersama saya Kalista Mirror, sebab hari ni saya nak main game. Nama game ni Slendrina The Seller. So selamat datang ke channel saya sekali lagi. Harap korang dapat tengok video ni sampai habis dan seronok tengok video saya. Jangan lupa subscribe dan like. Okay, mari kita mulakan. So dah lama dah saya nak buat video ni. Baru terdetik hati nak buat hari ni. So mari kita mulakan. So kita start. Tak nampak sangat lah weh. Sebab aku pakai ni kan lighting daripada tingkap. So harap nampak lah. So kita main Seller 1. Medium lah ya. Takut lah. Takut. Nah, seorang. Siapa je tak takut kan? Medium lah ya. Aduh. Nampak ke tak ni? Weh, kenapa dia lambat sangat jalan ni? Mana satu pintu aku nak lalu ni dulu. Ni lah dulu. Seram ke weh? Siapa pernah main game ni? Tolong komen lo dalam komen maksud saya. Dia suruh cari sini buku 8 buku ya. Jumpa pun satu. Macam mana nak duduk ni? Boleh duduk ke? Oh macam tu. Tak masuk pintu ni pula. Kenapa pintu ni? Nampak? Apa bunyi tu weh? Apa bunyi tu? Ada hantu ke belakang aku ni? Weh, kenapa aku berjalan macam aku sakit tu? Sekejap. Jom kita lalu sini pula. Ni besar betul jalan ni. Bila kalau seorang jalan sini, bau tak? Apa yang aku cakap ni? Weh, aku tak tahu aku nampak ke tak sebab lighting dekat tingkap ni terang sangat. So, skrin aku macam No way. Kunci. Oh, aku ingat ke tekan. Sekejap weh. Sekejap. Aku terpaksa pause dulu sekejap. Okay. Mari kita teruskan. Oh, boleh tukar kontrol sensitivity ya. Kita bagi tengah sikit lah. Sebab kenapa aku pusing terlampau lambat? Ni masih lambat juga. Okay, kita tukar lagi. Depan sikit. Okay, nice. Weh, apa bunyi tu? Weh, pahala tempat ni banyak sangat jalan ni. Weh, kenapa dia berjalan macam ni? Weh, bunyi apa tu weh? Weh, aku takut nak pusing. Weh, kenapa aku susah nak undur? Ada. Gila, betul. Weh, mana satu jalan ni? Kenapa aku tengok semua jalan ni sama Kenapalah tempat ni banyak sangat jalan? Ada pintu lagi. Jap. Weh, dah ada apa ni? Dah ada apa ni? Oh my god. What is that? Boleh aku buka ke? Weh, apa tu weh? Weh, apa tu? Korang nampak tak apa yang aku nampak? Weh. Hello. Saya dah ketuk pintu tadi, tapi takkan awak tak perasan saya nak datang ke bilik ni. Hello. Yuhu. Cantik betul rambut. Kenapa? Banyak darah dia. Wow.
Oh, pintu terbuka. Tak payah sentuh. Oh, cik. Maafkan saya sebut itu ya. Saya memang macam ni. Kalau nampak benda terkejut, confirm tersebut ayat macam tu. So, maafkan saya lagi lah. Okay, mari kita buka. Weh. Susah sangat ke ni? Kenapa aku macam tak jumpa-jumpa pun pintu. Pintu pula buku ni. Dari tadi cari. Oh, datang. Okay, nice. Dapat satu kunci. Okay. Mari kita jalan lagi ke sini. Mana tadi Laluan mana tadi aku nampak ada pintu lagi? Oh ni Tapi aku nampak sini pun ada juga tadi. Mana Tak apalah, aku cuba jalan sini dulu. Jalan. Weh, memang bunyi dia macam tu kah? Jalan yang sama je ni. Kenapa baru 2 buku aku dapat ni? Weh, ada pintu lagi. One key is used. Kenapa aku tak jumpa buku? Dari tadi 2 jumpa ni. Aduh. Susah sangat ke? Oh, sorry. Susah sangat ke ni? Mana laluan yang tadi tu ya? Sekejap. Oh ni. Ni. Aduh, aku dah guna dah kunci tadi. Mana nak cari lagi? Mana ada pintu? Ni kah? Ni dah lalu tadi. Sekejap. Oh. Weh. Mati. Aduh, sikit lagi. Kita cuba lagi sekali. Kita main Selewan lagi. Medium. Jangan putus asa, mari teruskan. Okay? Tak, aku terpaksa tengok skrin sebab aku boleh tengok apa tu, mikrofon tu hidup ke tak. So, mari kita teruskan. Okay, dekat mana lagi nak pusing? Kiri dululah. Sikit lagi. Dah jumpa 2 buku. Macam mana boleh mati? Oh. Iya. Mau tak terkejut? Dari mana spider ada kepala hantu macam tu? Iot lah. Apa? Buku lagi. 2 dah. Yes. Janganlah jump scare lagi. Tak ada kunci ke? Aduh. Kuncinya nggak ada. Di mana kuncinya? Weh, kenapa aku berjalan macam aku sakit? Oh my god. Weh. Tak perlu kot nak jadi macam tu. Weh. Weh, susah sangat ke game Slendrina The Cellar ni? Betul tak sebutan aku ni macam salah aja? Ni bukan jalan tadi ke? Jalan lagi depan. Jalan depan lagi. Tengok kiri, tengok kanan. Jumpa kunci dulu. Ni jalan apa lagi ni? Oh, Kak, one key. Bukan kau dekat bilik satu lagi ke? Biar betik. Hello. Yuhu. You have a nice hair. Pak Cik kan?
Weh, mana dia weh? Aduh, buku baru 2 jumpa ni. Weh, susah sangat ke game ni? Weh, mana jalan tadi oh? Ni kah? Oh, ada pintu. Weh, ni dah ke tadi oh? Apa macam sama je ke? Oh, betul. Sini. Tak silap aku yang ini tak boleh buka kan? Oh, the door is locked. Okay. Jalan. Okay. Mana? Pakcik kau. Kan? Weh. Bukan dia dekat sini ke tadi? Apa dia meloncat ke bilik sebelah? Buku. Ye, 3 buku sudah. Yuhu. Tak silap aku ni kunci kan? Kunci. Aduh. Masa ni jugalah kunci. Pakcik kau. Dia buka. Oh ya, aku tak sentuh lagi doh. Terus dia buka. Oh my god. Weh. What is that? No. Tak ada kunci lagi ke? Kenapa pintu dia ke sini? Kenapa pintu dia di sini? Cak. Kunci. Yes. Boleh buka yang sana dulu. Sebelum tu, kita cek kat bahagian sini. Manalah tahu jumpa buku. Sekejap. Kita tengok ada lagi tak makcik tu dekat situ. Nah. Kan mula-mula aku main game tadi, dia dekat sini. Betul tak? Wow. Wih. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Kau nampak tak apa yang aku nampak? Kenapa dia duduk situ? Pandai dia nak kejutkan kita ni. Duduk tepi pintu. Tepi dinding tu. Hello. Oh. Kenapa tangan dia begitu? Gelek. Pakcik kau. Dah lah duduk situ. Okay, kita cuba pusing 1, 2, 3. Mana jalan tadi weh? Ini jalan mati Oh, jalan mati. Ini jalan mati. Mari teruskan. Ada 4 buku lagi weh. Mana nak cari ni? Berapa banyak pintu ni? Wow. Ni bahagian mana? Weh, kenapa ni luas pula? 5 buku sudah. Weh. Pening juga kepala aku yang main game ni. Dah. Jam scare kan? Siapa je tak takut. Yeay, kunci lagi. Pakcik kau. Asyik sebut pakcik je tersasar tak habis-habis. Okay, dah habis. Kita cuba pergi tempat lain pula. Weh, mana jalan lagi? Aduh. Weh, 4 buku lagi weh. 4 kah? 3. Weh, mana lagi laluan? Macam aku ada jumpa tadi satu pintu belum buka tapi there you are. Kenapa harus di sini? Wah, pakcik. Dah lah. Sampai sekali sudah lah. Okay, 6,
2 buku lagi. Oi, pakcik kau. Dah lah jam scare tu. Dah lah. Oh, 1 kunci. Aku perlukan 2 buku lagi. Di mana bukunya? Di mana bukunya? Apa ni? Kau nak kejutkan aku apa lagi? Kau duduk dalam ni ke? Tak ada pun. Boleh aku nyorok tak? Tak boleh. Weh, laluan mana lagi weh? Ada 2 lagi tu. Aduh. Sini kah? Dah kah aku lalu sini oh? Macam dah je. Dah kan? Weh, pusing kembali sama. Apa? Ni ada ke aku lalu tadi? Macam dah je. Cuba dah. Oh, dah. Weh, mana laluan lagi? Ni dah kah? Macam dah je aku lalu tadi. Weh, mana lagi pintu? Ada ke pintu yang belum buka oh? Weh, macam dah je. Weh. Belum buka? Oh. One key is used. I need 2 more books. This one? No. You're speaking. Weh, aku perlukan 2 buku lagi. Mana dia? Oh, pakcik kau. Nah. Weh. Weh, 2 buku lagi. Weh, kenapa tempat ni pandai... Oh, there you are. What's this? Kenapa jalan ni macam jalan mati je? Memang betul pun. Kita balik. Cepat. Nanti dia muncul. Ajak. Oh, tak ada. Weh. Dia lagi. 2 sudah. I need. Wow. Jangan mau. Relax dulu. Aja. Oh, tak ada. Weh, 1 buku lagi. Seram. Weh, seram. Pandai kau sorok yang sorok apa last buku. Okey, cepat. Dia suruh lari cepat. Pergi ke pintu. Masalahnya aku tak ingat jalan kan? Yalah, mati sudah. Weh, aku mati ke kalau aku lambat? Weh, mana jalan? Oh my god. Weh, cepat. 8 buku sudah. Weh, jalan mati lagi. Weh, salah lagi. Ini kan? Bukan. Itu nanti lah. Masalahnya aku dah ini dah. Kejap weh. Kejap. Aku pun rasa nak explore je. Kejap. Halo? Kenapa matamu merah? Kurang tidur kah? Pandai dia. Cak. Tak ada pun. Okey dah. Last. Lepas tu terus keluar. Weh, sama je pintu tadi. Ada 1 pintu tadi yang belum buka. Mana Sini ke tadi? Kenapa aku berjalan macam kaki sakit ya? Jap. Udahlah. Jadi aku sesat, tak jumpa jalan keluar. Mau tak ulang balik buat game. Ni, cari buku balik. Cepat. Weh, mana jalan tadi? Ni kah? Salah. Sini? Bukan. Pandai kau trap aku. Weh, mana dia? Mana exit ni? Oh, ni ke? Weh, 3 pintu dah.
Bye-bye! Congratulations, you managed to find all the missing books. Wow! Wih. Wih, ada apa lagi weh? Oh, dia ada Sailor 2, Sailor 3. Ya, tapi tak apalah. Kita saya akan main lagi game ni pada hari esok ataupun hari kemudian hari. So, terima kasih kerana menonton video ni sampai habis dan jangan lupa butang kat bawah tu, jangan lupa tekan like dan subscribe. Okay, terima kasih. Bye bye. Jangan lupa ya.